Kita semua tahu kan, dapur prasekolah ni ibarat jantung untuk pemakanan anak-anak kita. Sepatutnya ia jadi tempat yang paling selamat dan bersih. Tapi realitinya, di sebalik tabir ada banyak cabaran tersembunyi dalam pengurusannya yang boleh jejaskan semua benda. Hari ini kita akan lihat satu inovasi yang cuba mengubah semua ni. Baiklah, jom kita mulakan. Untuk kupasan kali ini, kita akan tengok dulu apa masalah-masalah yang biasa jadi kat dapur prasekolah. Lepas tu, kita akan kenal dengan DigiSafe Kitchen ni, fahamkan 3 elemen utamanya dan tengok apa yang buat dia special sangat. Akhir sekali, yang paling best, kita akan bongkar berapa sebenarnya kos untuk semua ni. Okey, jom kita masuk bab pertama, cabaran semasa di dapur prasekolah. Ini bukan cerita pasal pengurusan biasa-biasa tau. Ini pasal bahaya tersembunyi yang buat staf pening kepala dan yang paling kita risau boleh bahayakan keselamatan anak-anak kita. Cuba kita fikir sekejap. Betul-betul fikir. Dapur prasekolah kat tempat kita tu selamat tak? Cekap tak? Adakah cara kita urus sekarang ni dah cukup bagus? Atau sebenarnya kita cuma tampal-tampal masalah je? Soalan ni penting untuk kita jujur dengan diri sendiri. Dan masalahnya, ia bukan satu je, tapi bersangkut paut. Rekod stok. Masih tulis tangan dalam buku. Tarikh luput. Susah nak pantau. Susun barang pula main letak je. Akibatnya banyak makanan membazir. Dan jangan lupa, risiko kemalangan tu sentiasa ada dengan pisau tajam, dapur panas. Ini semua masalah betul yang berlaku setiap hari. Dan kena ingat, benda ni bukan rekaan tau. Bukan kita agak-agak je. Semua cabaran ni dikenal pasti terus dari kertas konsep asal yang mencetuskan inovasi ni. Maksudnya, memang ada keperluan mendesak untuk satu sistem yang lebih baik. Bukan kat satu sekolah je, tapi kat mana-mana. Okey, dah kita faham masalahnya. Apa pula penyelesaiannya? Jom kita tengok bahagian 2, memperkenalkan inovasi DigiSafe Kitchen. Inilah dia, jawapan kepada semua cabaran tadi. Satu cara yang lebih bijak dan yang paling penting, lebih selamat. Jadi, apa benda DigiSafe Kitchen ni sebenarnya? Senang cerita, ia satu sistem inovatif yang direka khas untuk bantu pembantu pengurusan murid atau PPM. Tujuannya untuk urus dapur prasekolah dengan lebih sistematik. Kuncinya kat sini ialah gabungan 3 perkara penting, selamat, bersih dan pengurusan stok. Semuanya dalam satu platform digital. Matlamat dia pula memang jelas dan straight to the point. Ingat tak masalah yang kita sebut tadi? Sistem ni nak selesaikan satu-satu. Pertama, pastikan dapur tu sentiasa bersih dan selamat. Kedua, mudahkan urusan stok guna digital. Ketiga, kurangkan pembaziran. Dan akhir sekali, tingkatkan kecekapan PPM. Simple kan? Tapi impaknya besar. Okey, mesti anda tertanya-tanya, macam mana sistem ni berfungsi kan? Canggih sangat ke? Jom kita pecahkan. Dalam bahagian 3 ni, kita tengok 3 elemen teras dia. Anda akan nampak betapa mudah dan praktikalnya konsep digital ni sebenarnya. Elemen pertama dan yang paling penting, keselamatan dapur. Ini sangat praktikal. Bayangkan, ada label amaran yang jelas, ada tanda kawasan larangan untuk murid-murid dan ada label khas untuk semua peralatan tajam. Tujuannya satu je, nak elak kemalangan sebelum ia terjadi. Kita jadi lebih proaktif, bukan tunggu dah jadi baru nak bertindak. Elemen kedua, kebersihan dapur. Ini bukan lagi main agak-agak je bersih ke tak? Tak ada dah. Sistem ni guna senarai semak pembersihan harian, jadual yang teratur dan pemantauan alatan. Jadi, tahap kebersihan tu sentiasa konsisten dan paling penting boleh dipantau. Barulah kita yakin. Dan elemen ketiga, ni yang paling techy sikit tapi sangat mudah. Pengurusan stok digital. Lupakan terus buku log tebal tu. Sekarang semuanya digital. Guna kod QR untuk jejak setiap barang, tarikh luput pun dipantau secara automatik. Dan sistem ni guna kaedah masuk dulu, keluar dulu atau FIFO. Jadi tak ada lagi masalah barang lama tersimpan sampai rosak. Mungkin ada yang fikir, alamak susah ke nak laksanakan semua ni? Sebenarnya tak. Prosesnya sangat logik dan tersusun. Mula-mula, kenal pasti masalah. Lepas tu, reka sistem, bina papan pemuka, wujudkan inventory digital, guna label warna dan kod QR, dan akhir sekali, pantau dari masa ke semasa. Macam satu plan tindakan yang jelas. Okey, kita dah tahu cara kerjanya. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian yang paling menarik. Apa yang buat sistem ni unik dan apa kesan sebenar yang kita boleh nampak bila ia digunakan? Apa yang buat dia special? Pertama,
ia gabungkan 3 benda penting sekaligus. Keselamatan, kebersihan dan stok, semuanya bawah satu bumbung. Kedua, teknologi yang diguna tu mudah je, tak payah pening kepala. Paling penting, impaknya besar tapi kosnya sangat rendah. Dan ia direka khas supaya PPM boleh gunakannya dengan senang. Dan kesannya di prasekolah tu sendiri memang ketara. Dapur jadi jauh lebih bersih, tahap keselamatan pun meningkat, pembaziran makanan berkurang dengan banyak. Dan untuk staf dan pentadbir, kerja memantau dan mengurus jadi berkali ganda lebih mudah. Ia betul-betul selesaikan masalah dari akar umbi. Dan akhir sekali, bab yang semua orang tunggu-tunggu. Selalunya bila kita dengar inovasi digital, kita terus fikir, mesti mahal ni. Tapi untuk yang ini, bersiap sedia untuk terkejut. Ya, anda tak salah tengok. RM70. Biar saya ulang, RM70 sahaja untuk laksanakan sistem asas ni. Cuba fikirkan sekejap. Untuk satu sistem lengkap yang boleh tingkatkan keselamatan, kebersihan dan kecekapan, jumlah ni memang luar biasa rendah. Macam mana boleh murah macam tu? Ini pecahannya. Tak ada kos tersembunyi. Semuanya jelas dan telus. Label pelekat cuma RM10, bekas simpanan RM30, papan pemuka RM20 dan cetak kod QR RM10. Ini bukti paling jelas yang inovasi berimpak tinggi tak semestinya perlukan belanja yang besar. Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Satu idea yang bijak dan kos rendah mampu bawa perubahan yang sangat besar. Ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk direnungkan. Dengan potensi untuk ditambah baik lagi pada masa depan, mungkin dengan aplikasi atau laporan automatik, apakah sebenarnya masa depan untuk pengurusan dapur digital? Ia bukan lagi satu kemewahan, tapi satu keperluan yang sangat mampu milik.